Ada customer yang tanya, steel China dengan steel original, apa beza dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat abang-abang kita semua yang tanya-tanya dekat saya, dekat video-video saya, apa beza steel China dengan steel original? Okey, untuk yang beza dia pertama untuk dia punya ketahanan enjin. Untuk ketahanan enjin dia memang lagi heavy duty, lagi power untuk yang steel FR3001 steel original. Untuk STS LL BG38 yang ni dia China punya. Untuk China ni kalau abang nak pakai setakat 40 minit macam tu boleh lah. Kalau abang nak pakai yang heavy duty, nak pakai dalam masa yang lama, memang kena pakai original. So untuk perbezaan dia daripada power dengan masa pakai dia. Kalau abang nak pakai yang betul-betul dalam masa lama, kena pakai original. Kalau nak pakai setakat dekat kawasan rumah, pakai-pakai 40 minit, abang boleh pakai yang China punya. Okay? Abang-abang kita semua, siapa yang berminat boleh terus join dekat SQ Warna Machinery Sepetaling. Nak tanya apa lagi boleh komen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.